kekayaan bukan tentang berapa besar gaji, tetapi berapa lama kita boleh bertahan ketika tidak ada gaji. Tuan-tuan kena ingat, kekayaan bukan tentang berapa besar gaji, berapa lama kita boleh bertahan ketika tidak ada lagi gaji. Tuan-tuan jangan fikir tuan-puan muda masih sihat, kita akan keadaan macam ni selama-lamanya. Tak, tuan-tuan. Saya tak pernah terfikir dalam hidup saya dipenjarakan. Saya dipenjarakan selama 2 tahun, tuan-puan. Atas kesalahan yang saya tak buat. Saya bagi sedekah RM200, penjara 2 tahun. Kalau curi duit orang RM200, penjara 2 tahun, logik. Ini sedekah, tuan-puan. Guna online banking, Maybank to you. Kalau duit tu saya bagi untuk tujuan jahat, takkan saya buat online banking. Logik tak? Kalau niat duit tu bagi untuk tujuan kejahatan, saya tak akan buat online banking. Tapi saya memang sedekah 10% income saya setiap bulan, allocate 10% tabung sedekah tu. Ada orang susah, saya ambil duit bagi. Ada orang susah, saya ambil duit bagi. Daripada tabung tu saya sentiasa memberi sedekah. Tapi dalam banyak-banyak sedekah, satu sedekah yang membuatkan saya dihumban ke penjara selama 2 tahun. Syukur Alhamdulillah. Sebelum tu saya dah memang obses menabung. Nah, sebelum saya dipenjarakan, saya sentiasa ingatkan, tuan-tuan simpan emas, letak target 1 keluarga 1 kilo emas. Tuan-tuan, dah lah kena penjara, tuan-tuan. Semua akaun bank saya dibekukan. Ada isteri dan 8 orang anak yang masih kecil. Tuan-tuan, ahli keluarga dan kawan-kawan saya fikir, Zul dah habis dah. Habislah, rumah dia tergadai, kereta dia habis, isteri balik kampung. Syukur Alhamdulillah, tuan-tuan, isteri saya masih duduk di Cyberjaya, tak ada rumah pun tergadai, tak ada kereta pun tergadai. Alhamdulillah. Keluar penjara, makin kaya.